Adik kandung saya telah ditukar nama dan bank pada ayah angkatnya. Adakah wajib tukar nama banknya semula sedangkan adik telah meninggal 6 tahun yang lalu? Dia beli anak angkat harus. Yang haram tukar bank. Ingat dah orang bangku katung, beli anak angkat harus. Tukar bank, tukar nasab tu haram, dosa besar. Dia beli budak seorang, dia buang. Budak ni namanya Zaki bin Usman. Dia pergi buang Usman, dia bak bubuh Zaki bin Ali. Kerana bapa akak tu Ali, kena laknat orang tukang buat kerja. Siapa yang terlibat tahu, semua kena laknat. Faham? Tetapi bila dah mati dah, adakah wajib tukar? Jawabnya sunat kita tukar balik ke nama asal kerana berkait dengan keturunan dan sebagainya. Tapi kalau masih hidup, nama itu boleh memberi mudarat. Kalau pakai bank yang lama seperti ternapinya hak faraid dan sebagainya, wajib kena tukar. Jangan main-main tukar bank. Nak ambil anak akak, ambil lah 4,000 orang pun. Faham? Jangan tukar nasab dia.